Assalamualaikum. Kali ni kita nak cerita pasal ni pula. Apakah proses seterusnya bila anda dah berminat untuk meneruskan menerima tawaran pergi ke haji? Kan dah dapat surat kan? Katakanlah nak pergi proses ke KWSP untuk buat nak keluarkan duit untuk buat bayaran, boleh terus dah. Yang seterusnya adalah untuk membuat medical check-up. Medical check-up tu anda kena buat semakan senarai-senarai klinik yang boleh menerima untuk pemeriksaan bakal-bakal jemaah. Kalau pergi klinik kesihatan pun boleh. Cuma klinik kesihatan tu lambat sikit lah result dia. Tapi kalau private memang sekejap. Cuma ada kos untuk buat semakan ni. Dia akan buat banyak semakan lah. Dari segi physically, mentally, dia buat ECG, mata, banyak consider macam full check up, ambil darah lagi. Jadi bila dah buat semakan tu, result daripada pihak klinik dia akan terus update. Kiranya macam ada link lah between tabah haji dengan senarai-senarai klinik ni. Dia akan terus update dan result tu yang menentukan sama ada kita boleh ke pergi ke peringkat seterusnya. Katakanlah kita punya result medical check-up tu sudah sukses, kita akan dapat notifikasi dan update tu dalam MySejahtera. Anda boleh check lah terus dan buat pengetahuan semua. Bila kita dah dapat tawaran, kita ada tempoh sebenarnya untuk completekan semua bayaran. Sebab dalam masa seminggu anda kena settlekan medical check-up, anda kena settlekan katakanlah nak buat bayaran sebanyak 19,000 lebih tu mesti sudah cukup dalam akaun. Kelang kabut sikit lah pada tu. Satu minggu yang sangat-sangat stressful lah. Jadi anda kena masukkan duit ke dalam akaun tu lebih kurang, kalau ikut saya punya surat tawaran lah, kena sediakan RM19,786 bila kita dah approve. Kita dah sukses in terms of medical check-up, kita dah sukses. Kita cukupkan duit, nanti pihak tabung haji akan tolak duit tu daripada akaun kita punya tabung haji sendiri. Jadi yang pertama, buat medical check-up. Bila medical check-up dah pass, accept tawaran dan duit tu akan dipotong lah daripada akaun tabung haji anda sendiri. Nanti kita jumpa yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.